Assalamualaikum. Dalam video ini saya akan menunjukkan satu teknik pengurusan stres, iaitu healing imagery. Teknik ini membantu seseorang menjadi lebih tenang dengan membayangkan suasana yang damai dan menyenangkan. Ia boleh membantu mengurangkan tekanan serta menenangkan minda dan emosi. Pertama, cari posisi yang selesa, sama ada duduk atau baring. Pastikan badan anda dalam keadaan rileks. Letakkan tangan di atas peha atau di sisi badan. Pejamkan mata dan tarik nafas secara perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan hembus perlahan-lahan melalui mulut. Ulang beberapa kali sehingga badan terasa lebih tenang dan rileks. Sekarang, bayangkan anda berada di satu tempat yang sangat tenang dan selesa. Contohnya, di pantai yang indah. Anda boleh melihat laut yang biru dan mendengar bunyi ombak yang perlahan. Angin sempoi-sempoi bertiup dan suasana terasa sangat damai. Rasakan badan anda semakin rileks. Semua tekanan dan kebimbangan perlahan-lahan hilang. Fokus pada suasana yang menenangkan ini. Selepas beberapa saat, tarik nafas perlahan-lahan sekali lagi. Kemudian, buka mata secara perlahan-lahan dan kembali ke keadaan asal dengan perasaan yang lebih tenang dan segar. Teknik healing imagery ini boleh diamalkan setiap hari untuk membantu mengurangkan stres dan menenangkan fikiran. Dengan latihan yang konsisten, ia boleh membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi.